Kalau anda ada simpanan duit sebanyak RM30,000, anda boleh dapatkan gold bar 50 gram ini. Ramai orang pilih untuk alihkan simpanan yang tak digunakan dalam jangka panjang ke dalam bentuk aset emas fizikal. Emas ini kenaikannya sekitar 10% setiap tahun. Kalau kita cuma simpan duit dalam akaun bank, simpanan tersebut tidak berkembang, malah kuasa beli duit itu menyusut setiap tahun. Kalau simpan di ASB atau tabung haji, Alhamdulillah memberikan dividen, tetapi ulangannya adalah sekitar 3 ke 5% sahaja. Jadi untuk long term, ramai yang lebih memilih untuk alihkan simpanan duit mereka ke dalam gold bar fizikal seperti ini. Sebabnya adalah kenaikan harganya yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan dalam tempoh jangka masa panjang. Emas fizikal di Malaysia adalah aset yang mudah dimiliki dan mudah dicairkan. Berbeza dengan kita alihkan ke dalam bentuk aset seperti hartanah, apabila nak cairkan makan masa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Tapi aset emas seperti ini, kecairannya jauh lebih mudah. Kita boleh dapatkan duit dalam tempoh 1 ke 3 hari sahaja. Jadi kalau tuan-puan yang ada duit lebihan RM30,000, saya sarankan untuk alihkan duit tersebut ke dalam bentuk gold bar 50 gram ini. Boleh hubungi saya akan bantu tuan-puan untuk dapatkan gold bar 50 gram emas di Public Gold dengan mudah dan cepat.